Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Hafid Olsen langsung dari Kuala Lumpur Convention Centre KLCC untuk International Green Tech and Eco Product Exhibition and Conference Malaysia 2025 ataupun iGEM 2025, dan saya sangat berbesar hati di bernama Mobile Studio hari ini. Kita bawakan ke dalam set kita bersama dengan Datuk Dr. Ching, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Terima kasih kerana menjemput kementerian lah. Terima kasih juga kepada Datuk atas luang waktu dalam kesibukan bermulanya hari ini untuk iGEM 2025. Saya lihat begitu ramai, ribuan pengunjung yang hadir ke iGEM tahun ini. Bagaimana respon awal dari bila kita start buka kepada pelawat pagi tadi pukul 9.30, kita adakan upacara rasmi potong ribbon, right? Dan kita menjangka kalau kita lihat apa yang ada sekarang ni, menggalakkan, right? Walaupun kita berbuka tak sampai sehari lagi kan, right? Dan inilah momentum yang kita rasa setiap tahun iGEM ni mendapat sambutan dan selalu acara yang ditunggu-tunggu oleh orang ramai. Sebab dia menggabungkan pameran dan juga persidangan tentang produk-produk hijau, spesies hijau, dan juga sedikit kelainan ialah kita bawa juga aspek cara hidup hijau. Itu yang paling penting, right? Dan over the 3 hari ini, besok perasmian, 17 hari terakhir, kita menjangka pengunjung bersih kan, dalam 60,000 orang. 60,000. Yes. Mungkin lebih. Hujung minggu selalu lebih minggu ramai datang. Dan dengan promosi macam ini kan kita mengharaplah lebih ramai yang akan melawat, ambil peluang dengan apa yang kita tawarkan di sini lah. Pameran juga bertambah untuk tahun ini. Betul. Dan apa yang menariknya kalau saya boleh kongsikan dengan pendengar dan juga penonton kita, kali ini dianjurkan juga selari dengan Kepengurusan ASEAN Malaysia 25 ini. Bagaimana sebenarnya iGEM dan ada juga KLSS tahun ini memberi nilai tambah kepada Kepengurusan ASEAN 2025 yang akan datang? Kalau dulu iGEM kita mula 2010, tahun yang ke-16 kan, dia berfokus lebih kepada perkhidmatan dan juga produk-produk hijau. Itu fokus lebih. Dulu kita lebih fokus kepada alat-alat hijau. Dia bergerak kepada solar panel sekarang kan, dan juga at one time tu fokus lebih kepada EV, kereta EV sebagainya kan, dan kita last lepas kita melihat perlu ada sikit kelainan. Kelainan di sini pada kita kena memberi inject sedikit aspek pembincangan yang lebih intelektual, diskurs yang lebih intelektual. That's why kita cadangkan KLSS, Kuala Lumpur Sustainable Week. Untuk tahun ini, pertama kali. Tahun ini, yang itu kita anggap sebagai platform untuk kita bawa semua pemikir polisi, pemain-pemain industri, pembuat polisi, untuk membincangkan platform tentang macam mana kita nak jadikan KL ni ataupun dunia ni yang lebih mampan, lestari. Dari aspek gaya hidup, aspek pembankannya, aspek dari segi penawaran bisnesnya kan, kita bawa. Dan dia berlangsung semalam, dan kita terima kasih sambutan beramai. Semalam perasmian kita mendapat pendaftaran lebih 600 orang. Yang penting dia juga kita menyebutkan ASEAN country juga datang. Semalam ada Datuk Bandar daripada Indonesia datang untuk berkongsi bagaimana mereka melestarikan barang berkenaan. Pada wakil daripada DBKL. Dan itulah yang kita, dan penting juga sebagai ASEAN punya pengerusi kan, dan kita ingin menunjukkan Malaysia sebagai pemimpin dalam aspek kelestarian. Kita perlu menjuarai dalam bidang ini. Dan bertepatan juga dengan tema ASEAN, Inclusivity and Sustainability. Tepat sekali. Bercakap soal itu, kita dalam negara kita melihat dalam di peringkat kerajaan dasar yang pendidikan, dan saya difahamkan akan dibentangkan rang undang-undang perubahan iklim, dan baru ini diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan cukai karbon yang akan diperkenalkan. Saya fikir itu satu komitmen untuk kita melihat Malaysia bebas karbon 2050. Bantu kami untuk faham dalam soal ini, apa kaitannya antara rang undang-undang perubahan iklim, cukai karbon dan juga visi kita untuk bebas karbon 2050. NDES sebagai kementerian yang diamanahkan untuk aspek kelestarian ni, dan kita menjadi parti kepada UNFCCC di peringkat global. NDES lah menjadi
tempat kementerian Kementerian Penderaju, correct. So di bawah kerangka UNFCCC ada pelbagai komitmen yang kita perlu patuhi. Salah satu yang penting ialah tentang artikel Paris Agreement atau Perjanjian Paris berkaitan dengan perubahan iklim. Di mana setiap negara perlu mengambil tindakan adaptasi dan mitigasi untuk memastikan suhu meningkat tak lebih 1.5 degree C Celsius itu. Right? Okay. Itu penting. Dan ini merupakan satu tindakan diperingkat semua negara di global. Dan kita tak terkecuali. Yeah. So, untuk itu, kami menggubal satu rang undang-undang perubahan iklim bermula tahun lepas dengan sesi libat urus yang pelbagai pihak sekali, sebab ini dia melibatkan UNI, semua pihak terlibat, right? Untuk menzahirkan komitmen Malaysia untuk mencapai apa yang disebut 1.5 degree C itu. Okay. Dan sekarang undang-undang ini dalam peringkat penggubalan dan dalam peringkat semakan Jabatan Pengurusan East Tenggara. Kalau mengikut perancangan awal tu nak dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan dalam sesi ini. Kali yang langsung kali ini. Langsung. Dan selepas dilihat balik dan kami mendapat feedback daripada pemegang taruh, sesi libat yang dibuat tu, kami melihat perlu dikaji lebih mendalam lagi, supaya apa yang dibentang nanti boleh dilaksanakan. Dan kalau mengikut pikiran sekarang ini, hasil perbincangan dengan YB Menteri sekarang ni, kami menjagakan akan sikit kelewatan di segi pembentangan di Parlimen. Itu pun dia tak lewat daripada tahun depan suku pertama. Okay. Itu undang-undang perubahan iklim. Okay. Apa kaitan dengan cukai karbon yang sebut tadi kan? Yeah. Okay. Dalam salah satu benda yang penting perlu dibuat oleh setiap negara kan, bagi memastikan suhu tidak lebih 1.5 degree itu ialah untuk mengadakan salah satu bentuk pencukaian. Sini kita panggil carbon tax. Carbon tax ini akan dikenakan kepada entiti yang tidak boleh mematuhi tahap pelepasan karbon yang ditetapkan. Okay. So untuk nak patuh mereka kena beli karbon. Kalau mereka yang tak boleh nak capai itu, mereka akan dikenakan tax, carbon tax, cukai karbon. Di kalangan negara ASEAN yang sudah ada skim cukai karbon ialah Singapura. Sudah ada Singapura kan. Kami juga melihat kepada bagaimana Singapura membuat carbon tax ni. Dan satu perkara yang mungkin perlu juga dimaklumkan ialah cukai karbon terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan. Tetapi RU perbandingan ini membantu dari segi memberikan punca kuasa kepada MOF untuk mengenakan dari segi cukai karbon. Contohnya segala bentuk pelaporan perlu dilaporkan kepada kami di bawah perubahan iklimnya bil ini. Sebab semua data tadi perlu kami laporkan ke peringkat yang lebih tinggi, UNFCCC. So itu yang paling penting sekali. Dan untuk maklumat awal, cukai karbon ini akan dikenakan kepada 3 sektor yang awal lah. Sektor iron, sektor besi dan sektor tenaga. Awalnya 3 dulu. Kenapa 3 sektor ni? 3 sektor ni adalah sektor yang paling mencemarkan alam sekitar. Paling banyak menyumbang. Ya, kita katakan hard to abate sektor. Contoh sektor tenaga menyumbang hampir 80% daripada penjanaan tenaga untuk rumah kita, daripada kenderaan. Itulah apa yang akan berlaku dan kita harap nanti bila kita bawa bil ini, undang-undang ini ke Parlimen nanti, benda semua akan menjadi lebih jelas. Dan at least yang paling penting menzahirkan komitmen Malaysia ke arah apa yang kita sebut di bawah Paris Agreement itulah. Datuk, susulan daripada jawapan Datuk tadi, kalau kita lihat apa yang diusahakan oleh pihak kerajaan melalui rang undang-undang ini satu usaha yang baik. Tetapi apabila kita melihat kepada ketersediaan negara kita Malaysia sebagai sebuah negara yang bangun, seolah-olah kita tidak mampu mengelak daripada adanya pembebasan karbon. Persoalan besar, adakah kita bersedia untuk capai kepada matlamat 2050 itu sebenarnya? Itu satu soalan yang sering dilontarkan kepada kami kan. Target kita dah sedia, kita letakkan kita akan mencapai net zero karbon sifar 2050 pada So daripada apa yang kami lakukan, kami melantik perunding untuk melihat
apakah faktor-faktor yang boleh menyumbang ke arah itu, right? Dia ada 3 faktor yang paling besar lah kan. Kalau ini ada, bermakna kita akan mencapai apa yang kita tetapkan. Yang pertama, yang paling penting ialah segi pendanaan. Climate is financing, right? Itu yang paling penting. Dan kami melihat dengan US telah menarik diri daripada perjanjian Paris, itu mungkin akan menjejaskan target yang kita tetapkan. Bukan Malaysia saja. Banyak negara-negara yang membangun sekarang ini. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah tentang know-how ataupun pengetahuan, itu yang paling penting. Contohnya sekarang ni, di Malaysia, satu tenaga, pendanaan tenaga, kita banyak bergantung kepada arang batu, coal. Alright? Coal yang kita tahu ialah salah satu sumber tenaga yang agak mencemar lah. Itu is reality kan. Tak boleh nak elak lah. Tetapi ada teknologi baru yang boleh mengurangkan pencemaran coal itu sendiri. Ini yang kita perlukan. Pengalaman daripada negara-negara luar tu boleh membantu kita. Right? Yang kedua pula, banyak juga pencemaran yang berlaku daripada industri. Asap dikeluarkan dari cerobong-cerobong pesaka, right? Ada juga teknologi yang boleh kita pakai untuk mengurangkan asap yang keluar berkenaan. Ini kita perlukan kan, right? Yang ketiga, yang paling penting ialah tentang manusia itu sendiri, human capital. Kita cukup tak engineer untuk ke arah itu? Kita cukup tak saintis kita ke arah itu? Ini yang, tapi yang paling penting sekali yang saya dalam perbincangan kerjaan ialah kan, right? Kalau ini berlaku, kita mungkin dapat mencapai lebih cepat, ataupun at least pun boleh mencapai kan, ialah tentang tenaga yang lebih lestari, bersih. Orang bercakap tentang tenaga nuklear. Kan, kalau ini berlaku, mungkin target yang satu akan dapat cari lebih cepat lagi. Itu terbelang kepada polisi kerajaan lah. Tapi kami diberikan inilah faktor-faktor yang boleh menyumbang. Dari segi kewangannya, dari segi teknologinya, human capital, dan juga benda-benda baru yang perlu dibawa masuk nuclear energy, for example kan. Itu yang kita lihat lah. Ya, persoalan cepat atau lambat itu kalau kita lihat sekecil-kecil usaha yang kita lakukan sekarang, kita sangat bergerak kepada penggunaan kenderaan elektrik, EV. Pelbagai keistimewaan diberikan kepada mereka yang beli EV. Adakah itu satu usaha yang mempercepatkan lagi kita nak decarbonize negara ni sebenarnya? Itu kita tak nakkan memang menyumbang ke arah itu. Tetapi dia tidak bergantung pada satu langkah sahaja. Banyak faktor lain. EV contoh. Ke arah untuk kita membanyakan tenaga boleh dibarui, RE. Kan, right? Juga di saat kita nak modernize proses-proses industri kita. Itu banyak yang bergantung. Lagi satu yang mungkin orang kurang berbicara adalah tentang peranan hutan kita. Hutan kan, ramai terlepas pandang. Yes, hutan tu juga penting. Kita tahu hutan ialah salah satu sumber carbon sink yang paling besar sekali. Menjerap CO2 kan, Dan kita di Malaysia ni kita agak bertuah sedikit. Liputan hutan kita di Malaysia setakat tahun ini dah mencapai 54%. Tinggi. Ya. Janji kita kepada Riau punya perjanjian 50% sahaja. Kita ada itu yang penting, right? So kalau itu kita dapat kekalkan, bumi bukan saja menjadi lebih lestari, juga dia menyumbang juga kepada target yang kita sasarkan, itu ialah net zero. Itu penting sekali. Okey, betul. Satu jawapan yang jelas dalam perkara itu. Baik, kalau kita boleh bergerak kembali kepada atau cara yang kita bincangkan ini berkenaan dengan iGEM 2025 ini. Hari ini hampir selesai. Kalau kita boleh jangkakan esok, apa yang lagi menarik untuk kita nikmati ataupun kita rasakan pergi ke setiap booth yang ada ni? Esok akan diadakan perasmian. Okey. Perasmian iGEM ke-16. Bersekali dengan penutupan KLSS. Okey. Besok. Dan besok is kemuncaknya yang akan dirasmikan oleh YB Menteri Datuk Johari besok mewakili PM lah kadang. Dan itu perasmiannya. Dan besok juga kita mengekspekkan akan banyak lagi sesi-sesi conference akan berlaku. Yang akan mengupas aspek kelestarian, baik bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia boleh menyumbang ke arah kelestarian. Right?
Lagi satu yang penting yang kalau kita adakan juga ialah kita bawa juga mereka yang terlibat langsung dalam aspek pelestarian ni. Contoh dari segi tingkah laku kita di luar pada dewan ni, ada kita letakkan bus-bus yang lebih kepada action, tindakan yang perlu diambil. Itu klien yang kita bawa sedikit lah. Ya, tahun ini. Dan apa yang menariknya, memandangkan ini hari pertama dan saya sempat pergi ke beberapa booth sahaja buat waktu ini. Saya melihat ada banyak booth daripada negara luar. Saya ada Australia dan beberapa negara lain. Dan bagaimana sebenarnya kita membawa pemain industri daripada luar itu, apa yang kita boleh belajar sebenarnya daripada pengalaman mereka, practices mereka sebenarnya. Untuk rekod tahun ini kita mendapat peringkat 50 lebih is negara. Dan kalau kita lihat daripada Hall 1 tu kan, banyak sekali produk solar panel daripada China, negeri China. Banyak sekali. Dan itu juga melambangkan bahawa itulah way forward. Kalau banyak kita kurangkan fossil fuel kan, dengan meletakkan solar panel di atas bumbung rumah kita, dia akan mencapai apa yang kita sebutkan net zero tadi itu. Dan sekarang ni untuk memasang solar panel harganya dah menjadi murah dah sekarang ini. Semakin banyak keluar. Dan kerajaan menyediakan pelbagai insentif di bawah Kementerian Petra. Kita ada NEM-nya, NEM, Net Energy is Metering. Pelbagai versi dah. Untuk rakyat mendapat daripada solar panel ni. Untuk industri, kita ada large scale solar, LLS. Yang kita nampak mungkin di atas badan air, pasang jata terapung. Kita ada di atas muka bumi yang dengan solar panel yang kita panggil is the solar farm. Ya, itu nampak menjadi satu trend sekarang ni. Yang lain yang kita nampak juga yang agak penting ialah di segi yang rakyat boleh ambil bahagian. Tadi saya sempat jalan juga untuk melihat kepada solar panel yang untuk rumah individu. Kita dimaklumkan rakan-rakan yang telah memasang solar panel ni di atas bubuk mereka tu, mereka boleh menjimat bil TNB elektrik dalam sekadar 20 ke 30%. Banyak kan. Ini dia yang kita bawa. Bukan saja kita melihat daripada aspek penjimatan lah. Pentingnya aspek untuk kita memastikan alam ini, planet ini lebih lestari. Itu yang paling penting sekali kita bawa. Dan kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengembeling tenaga dan juga mendukung kepada apa yang diusahakan oleh pihak kerajaan khususnya. Dan tadi way forward Datuk telah kongsikan untuk iGEM dan juga booth yang ada di sini. Mungkin ini adalah nota kaki kita kepada mereka yang mendengar, kepada mereka yang menonton hari ini. Sebab kita tahu bahawa iGEM 2025 ini dibuka kepada awam. Mereka boleh datang, sebab saya lihat sekarang ramai pelajar universiti, pelajar sekolah yang hadir untuk memberi sokongan dan juga datang sini melihat apa yang menarik untuk tahun ini. Apa take home message Datuk kepada semua yang mendengar supaya datang dan jangan lepaskan peluang iGEM ini? Mesej di sebalik iGEM ialah agak jelas kan. Kita nak pastikan kita sebagai individu, keluarga kita, unit yang agak besar, masyarakat kita, negara kita, ialah amanah untuk menjaga alam sekitar ni ialah tanggungjawab kita yang bersama. Pentingnya. Untuk membuat tu banyak pelbagai cara yang kita boleh ambil. Contohnya lah apa yang kita ada bawa ke sini ialah kita mengurangkan pelepasan fossil fuel dengan memasang solar panel satu. Kedua, kita ada juga ruang-ruang yang dimasakkan tentang EV. Yang ketiga yang you dengan saya boleh buat ialah kita kurangkan sedikit penggunaan kenderaan persendirian. Dan gantilah dengan apa yang kita sebut active mobility. Dengan berjalan. Dan kami di kementerian apa yang kami bawa ialah juga tentang kita kurangkan sikit sisa makanan. Kita promote juga walaupun tak nampak. Itu biasanya kita terapkan juga. Adakah itu bahagian paling sukar sebenarnya? Agak sukar. Orang Malaysia memang suka makan kan. Tapi itu tak menjadi kesalahan. Yang penting ialah sisa makanan tu
ke mana akan pergi. Apa yang kita perlu buat ialah kita komposkan. Boleh kan? Is composting? Boleh. Okay. Yang kedua pula, kalau kita nampak kalau jalan tak ada plastik botol yang kita hidangkan. Itu syaratnya. Sisa plastik. Itu penting. Tak guna kita bercakap tentang lestari, tapi kita masih minum dalam botol plastik. Kalau nampak tak ada dekat sini. Kurang sekali. Right? Kalau tak boleh dielakkan, kita buat 3R lah dengan botol berkenaan. Kita semua lah. Itu penting, right? Dan ini yang kita nak terapkan kepada budak-budak sekolah, adik-adik kita datang universiti kan, supaya inilah yang kita akan bawa nanti. Sebab Malaysia ini di tangan kita semua. Kalau kita tak menjaga, siapa lagi? Itu yang penting sekali kan, Pada nanti kita akan wariskan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, Itu Malaysia yang lebih lestari. Yeah. Sustainability itu yang paling penting sekali. Baik, okey, sedikit Datuk. Bila bercakap soal pendidikan itu, saya terlintas satu perkara. Saya datang daripada USM. USM sangat menjuarai dalam soal universiti kelestarian. Adakah ini masanya untuk kita mewajibkan setiap universiti, setiap institut pendidikan ini untuk mewajibkan soal subjek kelestarian mungkin, supaya mereka sejak awal lagi mereka sudah tahu apa maksud kelestarian itu sebenarnya. Setuju. Tapi saya ingin menambah sikit. Mungkin kita perlu start daripada even di peringkat tadika lagi. Lagi awal. Kalau di Jepun kita baca kan, tahun 1 ke 3 tu mereka tak belajar lain selain daripada etika. Cara budaya adat kan, termasuklah menjaga kebersihan. Lihat di Jepun sekarang kan, Dan itu yang kita perlu terapkan. Dulu pernah kita bincang dengan KPM untuk mengadakan satu kurikulum tentang isu ini, right? Dan along the line tu dia macam terhenti sekejap. Kita boleh mulakan balik kan, USM tadi tuan sebut memang agak kehadapan sikit. Kampus hijau kan, Dan just nak menambah sedikit, kita melalui Jabatan Alam Sekitar, tahun depan kita akan mulakan anugerah kampus hijau. Kami akan menjemput semua kampus-kampus yang ada ni untuk bertanding. Dan ada a few indicator lah. Memang ada situ penggunaan air yang berhemah, contoh kan, elektrik yang berhemah untuk bertanding. Dan kita akan bagikan mereka mungkin star rating. Itu yang paling penting, supaya kita dapat menunjukkan. Dan kalau depan-depan kita mungkin akan dapat satu trend baru. Contoh, kalau ada pelajar daripada luar negara ingin study di mana tempat tu, satu benda yang mereka akan lihat ia tentang adakah universiti itu green tak, ada green certification tak. Itu yang terpenting kan. Bukan sekadar tu, tapi sebagai marketing punya strategi dah pun. Come to tempat ini sebab kami dah mencapai 5 bintang di aspek kelestarian. Itu yang penting sekarang. Ada faktor penarik. Penarik kat situ, right. Okey, baik. Terima kasih Datuk. Datuk akan teruskan mengunjungi setiap booth hari ini. Saya akan datang terus dan juga memberikan sedikit sokongan kepada mereka. Sebab mereka lah, kalau tanpa pemain ni, tak adalah ajam yang kita buat ni. Betul, baik. Terima kasih Datuk, dan juga saya nak ucapkan terima kasih bagi pihak bernama Mobile Studio hari ini atas kesudian Datuk Dr. Ching, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ini ataupun NRES, kementerian yang sangat memainkan peranan penting untuk IJEM 2025 ini. Sekali lagi terima kasih Datuk. Sama-sama. Atas masa yang diluangkan. InsyaAllah kita berjumpa lagi.